adakah kos haji bersubsidi ni adalah satu benda yang baik? Kalau subsidi bersasar ni bermula, kalau kita ingat dulu, bermula dengan pakej haji ni. Lepas tu barulah kerajaan mengembangkan kepada tarif elektrik dan seterusnya kepada barang-barang lain seperti telur dan ayam. So kenapa? Sebab dekat tabung haji ni dia ada database. Okey. Dia ada database dah, dia ada orang tu punya simpanan ada berapa dan sebagainya. Dia tahulah orang tu T20 ke, orang tu B40 ke, M40. Sebab ni kalau dia simpan banyak, dia tabung haji anggap dia T20 ke? Kalau mungkin dia anggap banyak, T20 lah. Sebab there is no limit simpan duit kat tabung haji. Berbanding dengan ASB boleh letak maksimum 200,000 kan? 300,000 sekarang. 300,000 sekarang, sorry 300,000. Tapi di sana hanyalah forever. Tetapi bagi saya kerajaan sebenarnya memang kalau kita nak terus untuk mensubsidikan semua jemaah haji ni, dia akan jadi macam apa? Akan memberi tekanan lah kepada tabung haji sendiri. Tabung haji ni masalah dia tak macam PNB, dia tak macam EPF. Orang letak duit dekat tabung haji untuk pergi haji. Lepas tu dia boleh besok dia boleh tarik duit tu keluar. Betul. Kan? Jadi macam mana dia nak buat investment yang long term? So di sinilah yang saya katakan subsidi bersasar ni more or less fits. Paling mudah dilaksanakan sebab satu data ada. Kedua, orang kita tengok orang sekarang pergi haji, pergi umrah kan. Ada setahun pergi 2-3 kali buat dia. Sekarang pergi umrah bukan murah. 6,000 dulu 4,000. Masa saya pergi 3,000. Sekarang dah sampai 8,000 pada 10,000 pun ada. Nak yang selesa yang dekat-dekat dia letak 11,000 lah. 11,000 pun ada kan. So orang Malaysia mampu bayar kan. Apatah lagi sekarang ni kalau haji ni, kalau kos banyak tu kan, dia boleh je bayar sebab ni rukun ni wajib kan. Tujuan kajian ini membantu lebih ramai dari golongan yang seperti B40 untuk mengerjakan haji. Jadi that's what the subsidy is all about lah. Dan partially juga M40 pun dia bantu juga.